Keyboard atau piano? Yang ni video yang selalu untuk orang confuse. Okey ke tak nak beli keyboard ni, yang ni boleh ke tak, yang tu okey ke tak, piano ni macam mahal tapi okey ke tak, yang tu okey ke tak, yang ni. Okey guys, jawapan dia mudah je. Apa-apa keyboard yang awak beli kalau awak beginner sesuai untuk awak mula belajar. Sebab awak kena faham, yang mula-mula belajar main piano, daripada 100% pembelajaran awak, 20% dia menyumbang daripada segi instrumen. 80% lagi dia datang daripada awak punya skill, knowledge dan juga teknik. Tiga benda ni lagi berharga. Jadi jangan confuse janji ada awak boleh mula, and awak kena tahu juga setiap instrumen yang awak pick dia ada dia punya pro and cons. Ada kekuatan dan ada kelemahan. Keyboard memanglah daripada segi fungsi agak kurang, tapi awak menang daripada segi harga. Dan kekurangan dia taklah terlalu banyak kalau awak baru nak mula. Tapi kalau macam contoh, awak memang nak invest lebih ke arah nak beli instrumen yang mahal, boleh. Cuma jangan membebankan diri awak supaya nanti bila awak belajar, dia tak terlalu pressure. Nak belajar cara yang betul, nak guna keyboard yang boleh awak dapatkan dekat mana-mana platform, tak kisahlah harga bawah 500 ke 200 ke, boleh je mula, janji ada. Tekan link bio. Panduan jelas, lengkap, susunan untuk mula belajar daripada beginner sampai advance dalam masa 30 hari, boleh main lagu.